Quran tak ada bagi dia. Yang ada bagi dia surat khabar. Hadis Nabi tak penting. Yang penting malam ni sambungan semalam drama swasta. Dari muda sampai tua padang tengok Tok Guru TV bodoh tu. Berubang dah bulu kening, tengok lagi muzik. Tanya pula cucu kalau main muzik habaq kat tok nah. Nak tengok lagi tok, nak mampu masa mana nak selawat, masa mana nak istighfar, masa mana nak baca surah Yasin, masa mana nak bertaubat, masa mana tahajud, tak ada. Daripada TV tu ada kaki pak dulu tahun 70-an, kita ingat ni, kita kecil-kecil dulu TV ada kaki pak. Tak ada remote 70-an, dia ada pakai pulah gini tau. Dia punya pulah tu gini besar ni. Dia ada dua channel, kapung. Oh keluar hitam putih. Lepas tu keluar remote control TV besar ni je. Tebal ni besar ni, remote control. Berebut dengan mak bini dengan laki berebut. Bini nak tengok Gusti, laki nak tengok Ratu Cantik. Miss World. Ni canggih dah TV LCD. Nipis ni. Nak letak di dinding, kaki tak ada, potong pak-pak kecil manis. Dari dia anak dara learning, tua dah, berubang dah bulu kening, tengok lagi. Nak ada benda-benda. Mati dah kata tok meninggal. Nampak? Tak apa, buburlah lubang. Buburlah tanah. Nak letaklah kanda, gali. Nak. Tutup, letak sak sobar 2 tik, sendak, baca telking. Tak kira tok ke tok nyang, kalau jahil boleh sakit jamu dalam tu. Atas dunia lain orang kesian. Kalau jahat, orang tua sangat, orang tak kata. Depan kata, dengar. Okey, beres. Molek dah. Belakang, tak dengar. Sekali lagi, tak dengar. Sekali lagi. Siapa suruh duduk belakang? Tak dengar. Bila nak buat main kuih, main duduk depan. Jangan main adak 2 kali. Kalau kita takbir Allahu Akbar, jadi molek dah. Haram, batalkan dan takbir sekali lagi. Kerana sama-sama kita buat 2 kali. Faham? Tak boleh. Kan 2 orang kan? Sah kan? Nak benda ramai-ramai. Nak? Tapi dah gitu lah. Kita imam pula zaman learning. Juru nikah. Nak? Dulu pandai sungguh learning. Kira nak cari nak kerja terik. Sini berapa Tok Imam? Kalau akad nikah boleh berapa? 800? 100? 100? Terenung 100 kau. Patut masa khutbah nikah tu bagi tahu. Tanya dulu soalan, beberapa soalan. Nak? Tanya dulu benda mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas 5 soalan ni saya akan akad nikah. Dulu Tok Imam tanya belah Kelantan, belah Terengganu, belah Patani. Tanya dulu lah. Nak? Ni tak ada lah. Nampak? Muslimin muslimat sekalian, ketahuilah nikah ini sunnah Nabi. Gitu lah. Anak teruna gedik nak jawab kaki nak jawab. Nak? Tanya dulu apa makna kalimah syahadah. Terang. Berapa rukun syahadah? Nampak? Biar anak teruna jawab. Sebab dia nak jadi suami orang. Sekarang benda anak teruna pakai rata lah, rambut kuning macam tupai gila. Nak? Kahwin dengan anak kita, esokkan rumah sebelah tanya, budak lelaki mana tidur di rumah pakai rata tekak? Lah, menatu hamba lah tu. Hak duduk Kuala Lumpur. Menatu apa pakai rata? Pakai rata lelaki ni beruk naiknya. Kalau dah pakai rata, belajar dah hukum syarak. Memang dah belajar. Faham? Memang jahil. Bila jahil, Imam Ghazali kata haram mengambil menantu orang yang jahil walaupun nikahnya sah, kerana kamu telah mengkhianati anak perempuan kamu sendiri. Nampak? Anak perempuan kita amanah, lebih mahal daripada segala harta dalam rumah kita. Nah,
Kalau nak puang tak apa, tak molek. Laki-laki soleh tak apa, pasal dia qawam, dia adalah ketua rumah tangga. Lain ni tengoklah nikah siang, tengok hak jatah rambut ni macam-macam pesek, nak tengok luga pakai subang lah nak pakai rata gelamah, la ilaha illallah. Buang lah benda gitu. Islam tak larang semua perkara, sedikit saja. Kita nak handsome, kita nak jangak, nak lawa, nak smart boleh. Tak wajib pun pakai jubah ni, bukan wajib, sunat je. Ni piah, tak haram pun kalau tak pakai piah. Nak sikat rambut tak pakai piah boleh, nak taruh rambut panjang pun boleh, tapi ada cara dia. Ni luar pendek, laki luar pendek jadi menatu. Boleh ke? Tak tahu, tak kenal ke hukum hakam buat menatu. Puang pula ambil suami bodoh gitu macam karung. Kita nak beli kasut, kita pilih di kedai, tengok kasut, pegang dah letak balik, tak berkenang. Padahal kasut je. Kalau tak pilih tak apa, pakai raba kejam mata. Hak ni nak saya lapang, pasal kaki saya lapang, tak mau buka mata, pakai boleh. Sebab kasut dia tak pakai boh di kaki, balik di rumah tak boh datang katil kasut, letak bawah je luar rumah. Ni suami kita buat balik bukan letak bawah, naik atas katil. Jadi suami kita akan mengandung benih dia. Faham lagi? Apa benda, cari hak berjuru sikit. Ni masalah. Pasal apa sekarang ni matlamat dunia? Bid'ah penuh dengan bid'ah. Letak harga mahal-mahal mas kahwin, bid'ah. Faham? Bukan suruh letak RM5, tapi sekarang macam jual anak. Nabi kata yang paling berkat perkahwinan paling murah mas kahwin. Nampak? Kita tak ikut. Berapa ni makcik ni nak tanya ni? 10,000 dia kata. 10,000. Tak? Baik mau beli protong saga 6,000 suti. Hari-hari boleh naik. Ni ada ke hari dah boleh naik? Faham? Jual anak, minta maaf kau puang, saya kabur hukum. Nampak? Sekarang ni hak paling mahal sekali kedai silap saya di Kedah. Di Kedah, orang kampung ni tumit hancur 14,000. Buat padi. Bukan keluar universiti, SPM 3 kali ambil, tak pas juga. 12,000. Boleh nak letak harga mahal anak perempuan. Kalau orang tanya 15,000, 20,000, tapi cukup spek. Hafal Quran 30 juzuk. Hadis sahih Muslim, Bukhari Muslim, ingat dalam dada. Nampak lagi? Pandai memasak tradisional dan baru, western dan eastern semua boleh. Kuih koci boleh buat, tai itik boleh buat. Faham? Ondel-ondel pandai, pulut panggang pandai buat, chicken chop boleh, cok gebeng pun boleh juga. Masakkan serba boleh, rajin mengemah rumah tangga, pandai menjahit, boleh buat baju kurung, boleh jahit tudung, inner, outer, awning, boleh buat belaka. Baju kok boleh potong, rajin pula, muka comel, tumit kaca macam bidadari dalam surga. Padang 10,000. Ni berapa ni? 10,000. Tak boleh kurang. No less. Net price. Pasal apa 10,000? Diploma. Diploma. 2 masakan je pandai, iaitu perangat ikan goreng kemarin dengan masak air. Kuih 2 jenis, iaitu jepuk pisang dengan goreng pisang. Tu je. Tu kata apa benda akhir zaman. Quran tak boleh baca, Siratal Labi. 10,000 Siratal Labi ngaji. Ghairi magdu anak dara. Kalau ghairi magdu 1,000 dah makcik. Nampak? Biar agama penuh dalam dada, 15,000 saya hutang, saya bayar lagi. Tahu tak? Tengok keadaan dia ni. Dah lah deraka ke suami. Suami suruh buat apa-apa, lawan. Suruh buat air, marah.